Apakah yang menyebabkan Melayu ke satu ketika dulu pernah menjadi bangsa yang paling kaya dan hebat? Menariknya Muaz, lepas saya jadi saya hari ni, ketika saya bercakap dengan seorang profesor buta, saya bertanya beliau, profesor tu, Cikgu Zakaria. Cikgu, saya tanya, apakah yang menyebabkan Melayu ke satu ketika dulu pernah menjadi bangsa yang paling kaya dan hebat? Jawapan Cikgu Zakaria ketika itu adalah ketika zaman pemerintahan Sultan di Melaka di bawah pimpinan CEO-nya Tun Perak. Melaka menjadi negara ekonomi paling hebat. Related to what we discuss. Tapi saya nak katakan hebatnya orang Melayu ni sendiri berniaga, hebatnya strategic thinking kita, the vehicle arm, kres paling hebat dalam khazanah ketika itu adalah Maybank, bangunan yang saya bekerja tadi. Muaz tahu dia terletak di jalan mana, Muaz? Dia terletak di atas Jalan Tun Perak. Jalan Tun Perak. Billah. Maka di situ bila anda start belajar, apa juga yang masuk dalam corporate, dia mesti ada falsafah dan dia mesti ada fakta. Betul. That's where the commercial come to the picture. So daripada orang kampung yang nampak ikan pergi tangkap, kita cakap belangkas tadi, slowly you upgrade yourself. Hey, there's a lot of code in town that they do not share with you in the village.